Ini kelakar lah. Muka Cili macam hantu. Nini, boleh diam tak? Nak kan nak main Cili, tak payah pukul orang lah. Bising tak tak? Ampun. Dah Cili dah. Sudah. Jangan dilayan Leni. Dia yang kaca dulu. Kakak pukul Nini. Nak gaduh lagi? Nak gaduh? Suka rumah terbakar. Fed up tau tak? Ni semua salah Bapa. Tapi Len, tidur sekarang. Tidur. Jangan kau salahkan bapa engkau, Kau tak tahu susahnya dia. Dia kerja siang malam untuk kesenangan siapa? Tak selesakan kita kan? Susah sikit. Sabarlah, Jang. Sikit? Banyak tu adalah, Mak. Ma? Oh, Ma? Hei, kenapa bergelap ni? Berlilin-lilin lagi, ha? Makcik Kepo datang pula. Rosak agaknya, Kak. Rumah orang lain tak pun. Kena potong tak? Tak tahulah, Kak. Laki kau mana? Kerja. Laki kau tu siang malam kerja. Tapi api pun kena potong juga. Kesianlah aku tengok kau. Engkau ni macam dah jatuh di tipe tangga lagi. Mak, jangan dilayanlah orang macam ni. Tolong tidak. Kat mulut tu adalah. Panaskan orang. Kurang ajar punya budak. Adalah, aku nak balik ah. Maaf ya, Kak. Maaf, Kak. Yelah. Maaf, Kak Kia. Masuk dalam sekarang. Sekarang bangun. Bangun ini. Nah. Anak terantuk dalam tu, almari. Tak nak bawa lilin. Cepat. Macam orang nampak orang-orang ni. Cepat. Jangan main-main. Nah. Tumpang isi lem. Leh, cepat Leh. Jangan main-main. Dan dia angkat ni, bawa pusing kedai. Baik-baik jangan tumpah-tumpah. Apa ni? Terima kasih. Makcik yang jual nasi dekat kedai kopi tu, dia kata nasi ni tak habis dijual. Tu dia kasih Nini. Yalah, tak apalah. Nanti lepas makan nasi ni, Nini boleh pergi sekolah Tapi hari ni Mak tak dapat bagi duit belanja tau. Pasal bapak pun balik. Tak apa Tunggu Ma? Oh, Ma? Ma? Ya, Kak. Kejap. Ini makan ni. Kita nak makan. Ini makan. Tak apa. Kita nak makan nanti. Ada apa, Kak? Laki kau dah tahu pasal rumah dia tak berlampu? Belum, Kak. Dia tak kasih kau duit ke? Kasih. Suruhlah dia cari kerja yang lain yang lebih besar sikit gaji dia. Cik
makan lah. Nini nak pergi sekolah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jap. Sile, Nini pergi dulu Tapi Abang Kadir kata sekarang ni susah nak cari kerja, Kak. Usahalah sikit. Mak, Nini pergi sekolah dulu Yalah. Baik-baik, Tini tak salah Mak Kia? Baik-baik, sayang, Ma, aku nak tanya sikit lah. Kau jangan kepo aku ni. Tapi kau jangan kecil hati, Apa dia, Kak? Aku ni bukan apa. Aku kesian tengok kau. Kau ni aku tengok. Kau sangkut lagi, Semah. Dah berapa bulan ni? Tak, Kak, saya tak perasan pula. Tak perasan? Aku ni bukan nak masuk campur urusan kau, Asma. Tapi dalam keadaan kau yang macam gini, kalau betul kau ni mengandung, payah. Bertambah rumit. Anak-anak kau tu masih kecil-kecil. Masih sekolah lagi. Tak terfikir ke kau? Saya pun rasa macam itu juga, Kak. Hati saya ni Tuhan ajalah yang tahu, Kak. Dah tu, laki kau dah tahu? Takut saya nak bagi tahu, Kak. Engkau ni tak rancang ke? Engkau ni subuh sangat. Mulut yang ada tu susah kau nak isi. Kau tambah lagi satu. Payahlah. Itu lagi satu tu. Biar awak hidup yang kau tanggung tu. Sudahlah. Nak balik. Saya mencekik aja dia. Balik dululah. I'm coming. Sabarlah. Cantik. Masuk. Apa hal kau pagi-pagi datang ni? Oi, apa hal lah? Moncong sampai boleh gantung baju. Air api rumah kau kena potong. That bad? Aku fed up, tahu tak? Boring. Sabarlah. Sabar? Aku dah sampai sini kau suruh aku sabar. Lily, aku dah tak boleh tahan lah. Aku malu tau dengan jiran-jiran. Kita susah, orang kata. Kita senang pun orang kata. Jadi, kenapa kau mesti takut dengan orang? Rumah kau bergelap. Ada orang tolong? Tak. Orang kata lagi ada kan? Biasalah. Jadi, kenapa kau kena takut dengan orang? Manusia ni lebih suka mengata dari menolong. Kalau dulu, diorang bantu keluarga aku tak pilih jalan ni tau. Sudahlah. Pagi-pagi gini, tak baik cakap pasal perkara ni. Kau tak sekolah hari ni? Tak. Cikgu tu asal tengok muka aku je tanya pasal duit yuran tak bayar. Aku bingit. Kalau gitu, kau buatlah apa yang kau suka. Nanti petang kau boleh ikut aku. Kau nak breakfast tak? Okeylah. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak, cari siapa nak?
Asma Saya. Anak ni siapa? Saudara Bukan. Bukan? Kalau bukan, kenapa cari dia? Ada hal sikit. Oh, dia tak ada lah tu. Dia ke bawah agaknya. Air lampu dia dah kena putus. Sebab tu satu rumah mandi kat Tandas Awam tu. Itu pun orang dah balik. Makcik pergi dulu Mak, ada orang datang tu. Terima Cik Rashidah. Baik. Dah, biar tinggalkan kat situ. Masuk dalam dia. Saya terus masuk. Tak apa. Biarkan nanti basah baju. Masuklah. Duduklah. Kak, nampaknya kedatangan saya ni tepat pada masanya. Kenapa pula? Permohonan Cik Kadir dah diluluskan. Tapi kakak atau Cik Kadir sendiri yang harus datang ke pejabat untuk dapatkan voucher tu. Lepas tu bolehlah pergi ke pejabat ARP, bayar hutang. Nanti dapatlah bekalan tu balik. Yelah, insya-Allah lah tapi kalau Abang Kadir tak dapat datang, kakak boleh datang kan? Boleh. Yalah.